Sejak anak I dah suka berdiri ni, dia dah tak nak dah mandi dekat bathtub. I risau sebab bathtub ni dia boleh jatuh kan. So, kita try letak dalam stand bath. Dia boleh berdiri sambil enjoy mandi. Yang ni dia peluk badan anak kita tau. Nak buka adjust besar badan anak, tekan je bawah ni. Tada, dah terbuka. Tapi, I akan adjust dulu. Katalah badan anak I besar ni kan. Dah adjust, baru letak anak I. Sebab apa tau, yang ni dia senang terkepit. Sebab tu I adjust dulu, baru letak anak. Ketinggian dia pun, you tekan je bawah ni. Boleh naik atas, tu nampak tak ni? Boleh adjust tinggi rendah. Kalau anak makin tinggi, you naikkan dia lagi. I pernah tengok artis pakai. So that's why I rasa macam, this is the one yang memang best untuk I try. So bila I dah try, I suka. Anak I pun enjoy nak mandi di diri atas ni kan. Kita nak basuh dia punya pupu pun senang. Lepas tu, yang ni tempat shower. Letak shower kat atas ni, dia mandi. Ha, gitu. Kalau anak you jenis tak duduk diam macam anak I, suka explore macam-macam bila dalam bathtub, kita risau dia jatuh, you should try this one. Yang ni, I approve.